Macam mana? Ha? Sedap? Rasa Cameron. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cuba teka kita nak pergi mana? Sekarang dekat Plus. Ke manakah kita? Ke manakah kita? Cameron Highland. Cameron Highland buat kali ke 3 Kali ketiga selepas kahwin. Selepas kahwin kali ketiga. So kita orang memang tiap tahun pergi Cameron. Tahun lepas waktu pregnant Yuval. Lepas tu tahun ni nak buat Yuval pula makan strawberries. So setiap tahun mesti pergi bulan 5 kan. Betul. Tahun lepas pun bulan 5 juga. Tapi this year cari apa tu, tarikh yang bukan public holiday, yang bukan cuti sekolah. Cuti sekolah next week, public holiday last week. So this week je yang tak ada apa-apa. So pilih tarikh ni lah, sebab nak pergi juga kan bulan 5 kan. Apa tujuan you pilih tarikh ni? Nak elak jam lah. Nak elak jam. So nak elak jam pun kita orang naik ikut Simpang Pulai. Sebab last year kita orang ikut Simpang Pulai, alhamdulillah tak jam kan. Kurang lah jam tu. Sebab kita orang pergi Kia Farm dulu. So stay tuned. Sekarang kita lagi 2 jam lah lebih kurang nak sampai. Jauh lagi. So I nak tanya you soalan lah. What's your biggest reason you nak pergi Cameron banyak kali? Satu sebab sejuk. Okay. 2 sebab strawberry. Strawberry good. Lepas tu 3 sebab nak bawa you lah. Okay. Itu je? 4 sebab nak makan school. Lagi itu je? Banyak reason dia. Kau boleh setiap tahun. Kau tak tahu tak bulan nak pergi. Okay lah, kalau I punya pendapat lah, kenapa Cameron ni best? Sebab first lah, dia affordable. Affordable It's quite affordable lah. Sebab apa yang mahal, okay lah, hotel contohlah, hotel kita pernah dapat 1 lebih kan. 1 lebih. Lepas tu cuma yang lebih cuma tol dengan minyak tu lain lah. Lepas tu lain sana semua makan. Betul? Itu je lah. Maksudnya kalau kurang makan, kurang lah kos. Dia macam kalau setakat jalan-jalan pun setiap makan angin ke kan. Sebab ada tempat yang free kan. I rasa lah. Maksudnya masih affordable lah untuk pergi. Lagi satu je, makanan best lah. Betul. Hotel pun kita orang pernah try hotel yang taklah yang hotel yang mahal sangat kan. Copthorne. Lepas tu yang second time pergi memang hotel yang memang macam ke Oyo lah, tapi standing Oyo.
Itu memang fikir macam duduklah hotel bajet je kan. Lepas tu kira macam yang tu macam tak tahulah nak repeat ke tak. Dia macam parking susah kat situ. Kita orang tunggu lama kot nak tunggu orang keluar kan daripada parking tu. Ni lah Cameron, kalau pergi waktu yang ramai banyak orang tu memang jam lah cerita dia. Betul. Ya Allah, first time tu memang tak tahu kan. Pergi tu kita dah lah kebetulan pergi waktu cuti sekolah. Tak check pula. Pasal kita start berapa kilometer tau daripada hotel, daripada Copthorne tu, Kia Farm kan, nak pergi contoh dalam Pasang Alam kan? Dalam 5 kilometer pun dekat sejam lebih 2 jam 2 jam 5 kilometer je pun punya start dia. Dia macam nak pergi Pasar Malam memang korang kena keluar awal. Pun time tu tak sewa motor pun. Sebab waktu second time, first time tak sewa motor, second time kan I pregnant ni. Nanti kalau nak sewa motor pun sungguh jual besar sikit je. So kat mana kita? Apa? Dah sampai ke? Kat Cameron Valley T3 kan? Cameron Valley T3. Dah sampai Cameron Valley T3. So kita orang naik daripada Simpang Pulai. So kita orang singgah sini dulu lah. So suhu sekarang maybe dalam 22 Celsius kot. Biasa-biasa je. Ramai tak? Mesti order kat situ kot. Atas. Ya, makanan Eva Mami bawa. Dan ini order nasi lemak ayam, teh tarik dengan scone. Sebab dia orang cakap scone dia sedap. Nanti kita try tengok yang ni sedap ke, KHM sedap ke, yang dekat Tersorok sedap. Makanan juga. Okey. Jemput. Macam mana? Sedap? Rasa Cameron. Ya, makan apa? Makanan you ada jap Mami bawa. Kita dekat sini. Sedap. So, trip ni guna Funly Day. Saya tengok kat sini semua tulis. So, adalah. Yang alamak air awak. Okey ke? Kita ambil. Air dia, air bawa botol. Air tak bawa. Air dia tak ada. Minta air sikit lagi. Bismillah. Tidak tak? Panas suku ni. Ya. Kejap. Ambil potong ni dulu. Boleh? Macam dia taklah sama macam KHM lah. KHM kan macam Jadi merah. Sekejap ya sayang.
Macam mana tadi? Makan? Sedap? Alhamdulillah. Sedap. Nasi lemak dia, ayam dia sedap gila. Skon dia belah sedap juga. Masuk sini. Ni ya? Masuk sini. Masuk dengan tanggungjawab sendiri. Ui. Tak ada orang jaga kita orang nak beli ni. Tiket dia. Wow. You are. You are. Cantiknya you are. Cantiknya. Cantiknya sana tu. Scorching hot. Naik atas boleh? Dia okey ke? Exercise dia. Sebab naik ni dia macam bukit sikit. Oh my god. Tengok atas dah dapat bawa baby lagi. So pretty. Kan you? Cantik kan? Sayang. Say hi. 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 Hai. Hi guys. So kita orang dah saya nak balik dah kot. Sebab nak bagi tempat seterusnya. You are. Tempat seterusnya pula. Tapi sini cantik lah. Saya tak ramai sangat orang. Macam kereta banyak. Tapi macam tak ada orang. Makan tadi pun macam tak ramai. Macam order tak beratur pun. Mulalah nasi lemak, skon dengan teh. Tapi teh dia rasa yang dekat Valley yang tea house tu lagi sedap macam tu kot. Maybe sebab kurang manis sikit. Tak pun sebab sugar tolerance saya dah tinggi. Sugar tolerance kan waktu yang lepas datang kan macam tak minum manis sangat kan. So rasa sedap lah. Sekarang bila dah banyak minum manis, lepas tu bila kena air yang tak manis kan, dia rasa macam kurang manis. Baik. Okay, jom kita pergi tempat seterusnya. Let's go. Oh, jauh juga. Sekarang kita orang nak pergi Kia Farm. Dari sini sepatutnya dalam 15 minit ni. Dekat dalam waste macam 26 minit. Ish, salah mana? Maybe jam kat Kia Farm lah kot kan. Oh ya. Tak pasti ha. Kita tengok macam mana kat Kia Farm tu. Nak try yang ada yang viral tu kan. Yang apa tu, kasih manis tu.
Kasih manis tu kasih manis. Kasih manis. Yang kasih manis tu yang tu tempat strawberry tu. Ini nama dia Kasih Manis, QASEH. Oh, nama kat dekat. Nama dia dekat. Kasih Manis. Lepas tu pokok aiskrim, strawberry. Bukan, cake house tu. Lepas tu jagung. Apa lagi tak? Tahu? Sebenarnya saya yang buat. Saya yang buat semua plan. Ini tukang bawa je. Tak tahu. Ingat sikit-sikit je lah. Ingat sikit-sikit je lah. Jadi macam rasanya sebab macam every year kita orang pergi tempat, nak kata tempat yang korang sama tak agak kan? Ada je tempat yang lain sama, sikit. ada yang lain. Betul. Kia Farm tu memang tiap tahun pergilah. Yang Valley Tree tadi tu First time pergi. Kalau yang nombor 3 ni macam kena menapak sikit lah. Kalau yang nombor 1 dengan 2 tu kan ada bagi kan. Bagi tu rasa RM20 kot. Sama je kena menapak. Tapi kalau naik bagi tu kan dia hantar sampai bawah, sampai terjun tu. Tapi kat bawah tu kena jalan kaki kat sama. Cuma ni sebab kita dah jalan kat ladang teh, memang kena jalan kan. Kalau dekat apa, dekat Cameron Valley tempat lain pun dah kita masuk ladang teh tu kena berjalan. Tapi still lah harga tiket sama lah, RM4. Tadi pun bayar RM4. Budak bawah 12 tahun free. Ya sayang. Yang ni Lavender Garden ni kita orang dah pergi hari tu. Macam banyak tempat duk OTD lah. Macam RM20 lah seorang kan. So Macam nak tengok. Lagi 22 minit. Rasa jam tu dekat Kia Farm tu. Okay, jumpa korang kat sana. Iya sayang. Jam. Tengok sana. Ni nak pergi tempat parking ni. Lepas tu jam lah. Kalau tak jam, bukan Cameron. Tapi okey lagi sebab kita jam daripada macam pada apa tu, Kuala Terla kan. Jam kat situ tak apa. Pada jam yang dekat Tanah Rata Bincang tu, yang situ jam teruk. Tadi tengok jam teruk. Yang ni macam sikit je jamnya. Betul. Sini nak pergi ada nak pergi parking Kia Farm. Last time kita orang pun parking kat sini. Okey lah sebab boleh naik apa tu, naik bagi. So bagi dia termasuk harga parking dah. Parking tahu sebab pakai kad dah. RM8. RM8 RM8 mahal lah RM8. Tak ingat lah, aku rasa 8. Ya you are. Tengok you are tengok siapa. Ya. Tengok apa? Ngantuk lagi baby? Awak tidur daripada pukul berapa tadi? Ngantuk lah sayang. Ambil apa tu? Say hi. Hi. Say hi tu. Hi to the camera. Hi. Siapa nama you Amalika? Angkat tangan. Siapa nama you Amalika? Angkat tangan. Apa dia? Tak ada. Dia panas tapi sejuk. Dia panas, dia terik tapi sejuk sebab angin. So boleh lah. Boleh lah. You are. Nah, Mami bagi you are. What is this? Okay, nah pegang. Macam dekat Eropah. Tiba. Macam kat London. Dia panas tapi sejuk. So macam kalau korang datang tengah hari ni kan, tak payahlah pakai baju tebal-tebal lah. Baju tebal lah. Dia macam biasa aircon je. Aircon biasa taklah panas. Macam malam sejuk kot.
Strawberry, mari, murah, mari. 2 suku. Ada makan hari Itulah, dia baru buat kot. Janganlah isap rokok kat sini. Boleh? Sih. Nak cari apa ni? Buat macam banyak ada pun. Sekejap lagi balik lagi baru cari strawberry. Nak beli. Ada labu bah. Labu. Ada labu. Kita kena lintas pergi Kasih Manis. Labu bah? Labu bah? 26 Celsius. Same as our aircon. Wow, kena beratur kat sini. Beratur sana. Sebab nak try juga benda baru, kita kena beratur. Beratur sini, beratur kedainya kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sampai. Mana ya jual kat rumah? Nampak strawberry? Sana ada pop stick, lepas tu dengan pokok ais krim kat situ. So macam mana? Sedap? Sedap. Sebab strawberry dia masam. Lepas tu punya sos tu kan manis. Sedap. Ayo, surah Alif pergi. Dia jalan ke depan. Ni strawberry sorbet. RM5. Padahal macam dah selalu makan dah. Mana? Coba dua kali. Mana? Sikit-sikit. Misi mencari jagung cheese. Kena tengok orang yang pakai apron panda. Sana kot I rasa. Mana? Kan ni. Sana ni kita ada abang. Sini. Mana? Ni. Ni.
Ya macam ni. Tarik, cheese tarik. Bismillah. Bismillah. Yang you punya apa ada? Panas ke? Tak ke? Mana? Panas tak? Cukup up. Ni air sok dahaga, semua benda manis. So ni nak beli strawberries. Masih nak turun dulu kot. Jumpa juga jalan ni. Cantik. Boleh. Memang dah ajak duduk. Duduk kejap sebab penat. Dia makan ni. Beli cheese ni je. Okey, Mama bagi. Okey. Maybe kalau lepas keluar hotel tu sampai ke situ. Ni first time kita orang datang sini. Yang kat sini lah sebab kita orang tak pernah turun pun. Sebab itu pun nampak daripada video orang datang. So lepas ni kita nak pergi mana kita? Escone. Sebab kat sini saja tak beli strawberry. Macam ramai orang sangat. So teringat nak pergi dekat Escone, tempat kita orang selalu beli strawberry yang putih tu. Lepas tu tengoklah strawberry dekat mana? Dekat Escone tu macam mana. Kalau tak ada, memang kita orang beli dekat apa tu? Dekat pasar malam. Kat pasar malam sebab petang lagi nak keluar pasar malam pula. Okay, see you guys.